Mula-mula basuh beras sehingga bersih. Kemudian, masukkan beras ke dalam periuk dan tuang air yang secukupnya. Sementara menunggu beras menjadi bubur, kita basuh dada ayam dengan air bersih. Ambil lobak merah dan basuh sehingga bersih. Kupas kulit lobak merah dan masukkan kulitnya di dalam plastik. Potong bahan lain seperti ayam, lobak dan halia. Ini ialah bahan yang dipotong tadi. Kita boleh menambah daun sup sebagai hiasan dalam bubur. Tambah air jika bubur kering. Selepas itu, masukkan semua bahan yang dipotong tadi dan gaulkan bubur untuk bubur bergerak. Akhir sekali, hidangkan dalam pinggan dan hiaskan bubur dengan daun sup untuk menarik minat kanak-kanak. Dah siap!